Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, untuk video hari ini Izzat nak buat sedikit perbahasan tentang kenapa Ultraman zaman sekarang ni lebih banyak menggunakan armor dan tidak lagi menggunakan change form. Sebabnya macam sebelum ni dalam video Izzat membahas tentang trademark dan juga rumor daripada Ultraman Tio, Izzat juga pernah mengatakan kalau ada kemungkinan besar Ultraman Tio akan menggunakan armor macam mana siri Ultraman Blazer, Arc dan juga Omega gunakan. Tapi mesti korang semua nak tahu jugalah kenapa Suburaya sekarang ni Ultraman dia lebih banyak menggunakan armor daripada change form yang pernah digunakan oleh pendahulu diorang dulu. Jadi kalau kau nak tahu apa sahaja yang menarik, make sure kau stay tune dekat dalam video Izzat kali ni, okey? Okey, sebenarnya Ultraman menggunakan konsep armor tu bukanlah perkara yang baru ya untuk Ultra franchise. Sebabnya benda tersebut telah pun dirancang beberapa tahun yang lalu oleh Suburaya Production menerusi siri Ultraman Max. Yang mana kalau nak diikutkan, Ultraman Max memang akan menggunakan armor untuk siri dia. Tapi bagaimanapun benda tersebut dibatalkan atas kerana mereka tu mengalami masalah daripada segi bajet dan hanya baru terrealisasikan menerusi siri Ultraman X, yang mana Ultraman X telah pun menjadi Ultraman pertama yang menggunakan armor. Tapi bagaimanapun benda tersebut terhenti pada siri yang berikutnya iaitu Ultraman Orc sehinggalah ke siri Ultraman Decker. Tapi konsep armor itu sekali lagi dipakai menerusi siri Ultraman Blazer dan masih lagi diteruskan sehingga ke siri Ultraman Omega. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang latar belakang tentang penggunaan armor di Ultra Series. Yang mana kalau nak diikutkan penggunaan armor tu sepatutnya bermula daripada siri Ultraman Max tapi terpaksa ditangguh dulu sehinggalah ke siri Ultraman X dan kemudian pun dihentikan sebelum kembali digunakan kembali di era Rewa ni, lebih tepatnya itu bermula daripada siri Ultraman Blazer sehinggalah ke siri Ultraman Omega. Jadi mesti kita semua tertanya-tanya kan apa sebabnya yang menyebabkan Suburaya ni kembali menggunakan konsep armor ni. Jadi benda ni saya dapatkan daripada temu ramah bersama dengan Takanori Sugimoto sewaktu dia terlibat dalam perkembangan siri Ultraman R. Yang mana seperti yang kita tahu, Takanori Sugimoto merupakan pengarah utama. Jadi memang kebanyakan konsep cerita ni serta daripada macam mana siri ni bergerak, penggunaan armor dan sebagainya tu, dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk menentukannya. Dan Takanori Sugimoto mengatakan sewaktu perkembangan tu, dia ada juga ambil inspirasi daripada perkembangan siri Ultraman Blazer. Yang mana Suburaya ni telah pun mengambil keputusan untuk tidak lagi menggunakan form change dan pergi ke armor change tu untuk mereka ni menghasilkan banyak lagi kaiju baru. Dan Takanori Sugimoto menganggap kalau itu adalah peluang untuk dia ni menghasilkan banyak kaiju yang lebih mirip dengan era Showa. Jadi itulah dia, Suburaya mengorbankan form change untuk menghasilkan banyak lagi kaiju baru, tapi sekarang ni mereka beralih kepada armor change pula. Dan reason kenapa dia orang melakukan perkara seperti itu sebabnya Suburaya ni faham kalau peminat Ultraman di zaman sekarang ni memang tak terlalu menyukai sangat bila mereka ni kerap menghadirkan kaiju yang sama di dalam setiap siri yang mereka buat. Contohnya macam karakter Gubila itu sendiri. Sebab Gubila sendiri pun dah muncul berkali-kali ya. Dia pernah muncul di siri Ultraman New Generation and dekat dalam siri Ultraman Era Rewa saja dia dah muncul sebanyak 3 kali ya. Iaitu di siri Ultraman Trigger dia muncul sebagai Oka Gubila dan lepas tu pula berlanjut semula ke siri Ultraman Arc yang mana dia tu masih lagi dihasilkan dalam wujud Oka Gubila, and then dekat dalam siri Ultraman Omega dikembali semula tapi dengan versi yang asal. Jadi kita ni sebagai penonton memang kadang-kadang rasa jemu juga bila asyik nampak karakter monster yang sama je yang muncul dekat dalam setiap episod. Jadi kita pun nak ada juga kaiju yang baru. Jadi disebabkan itulah Suburaya ni mengambil keputusan untuk tidak menggunakan change form dan beralih kepada armor change untuk menghasilkan banyak lagi kaiju baru. Buat sesiapa yang menganggap kalau Suburaya mula menggunakan banyak kaiju lama di era sekarang ni, korang sebenarnya salah ya. Sebab penggunaan kaiju daripada era Showa tu dah pun berlaku semenjak zaman Heisei lagi. Lebih tepatnya itu di siri Ultraman Max. Tapi kejadian Suburaya ni tidak menghasilkan banyak kaiju baru itu bermula sewaktu perkembangan siri Ultraman Nexus. Yang mana seperti Zat pernah ceritakan sebelum ini, yang mana dalam perkembangan siri Ultraman Nexus tu memang mengalami masalah kewangan yang sangat besar dan mereka ni tidak mempunyai bajet yang terlalu banyak untuk mereka ni menghasilkan banyak raksasa. Pada mulanya Ultraman Nexus tu nak menghadirkan banyak kaiju seperti mana siri Ultraman kebanyakan yang selalu menghadirkan kaiju baru di setiap episod. Tapi Ultraman Nexus ni mengalami kekangan daripada segi bajet yang menyebabkan mereka tak mampu untuk menghasilkan banyak kaiju baru, dan disebabkan itu Keiichi Hasegawa dan juga beberapa orang yang
terlibat dekat dalam pembuatan siri Ultraman Nexus tu telah pun mengambil keputusan untuk menukar struktur cerita Ultraman Nexus tu daripada menggunakan konsep cerita yang episodik kepada cerita yang lebih bersambung supaya raksasa tu boleh digunakan banyak kali. Berlaku jugalah dekat dalam siri Ultraman Nexus tu memang untuk jangka waktu yang panjang lah. Sebab tu macam kita tengok dekat dalam siri Ultraman Nexus tu saja, satu Space Beast tu pun boleh muncul lebih kurang dalam 4, 3 dan juga 2 episod jugalah. Okey, itu adalah tentang Ultraman Nexus lah. Yang mana Ultraman Nexus tu untuk dia orang ni menjimatkan bajet, dia orang tu menggunakan raksasa yang sama dan raksasa tersebut dimunculkan lebih kurang dalam 4 ataupun 3 episod lebih lah. Contoh macam Gold Golem dia muncul lebih kurang dalam 3 episod kan. Sebabnya Ultraman Nexus memang selalu mengambil masa yang lama untuk menewaskan satu kaiju tu dengan pelbagai alasan. Tapi salah satu alasan yang paling utamanya adalah sebab dia orang tu mengalami masalah daripada segi bajet yang menyebabkan mereka tu tak mampu untuk menghasilkan banyak kaiju baru. Tapi bagaimana pun Ultraman Nexus tu kebanyakan Space Beast yang muncul dekat dalam siri tu, kebanyakannya tu mempunyai design yang baru lah kalau nak dikomparekan dengan apa yang ada dekat dalam siri Ultraman era New Generation setelah itu. Sebabnya Ultraman Nexus tu kebanyakan kaiju yang muncul tu memang kaiju yang sama tu akan muncul lebih kurang dalam 4 episod ataupun lebih. Tapi design dia orang tu kebanyakannya masih lagi baru dan terlihat segar je di mata kita tu. Dan penggunaan kaiju lama ni mula diguna pakai sewaktu perkembangan siri Ultraman Max. Yang mana bermula daripada siri Ultraman Max sehinggalah ke siri Ultraman Deca, Ultraman tu dah mula menghadirkan banyak kaiju era Showa bermula daripada episod yang kedua. Episod yang pertama tu mereka ni akan menghadirkan kaiju yang original, sementara episod yang kedua, ketiga dan selebihnya tu mereka akan banyak menghasilkan kaiju yang bukannya original ya. Sebabnya kaiju tu pernah muncul di era Showa dan pernah muncul beberapa kali jugalah. Kadang-kadang kaiju tu dia bukannya berasal daripada era Showa, tapi dia berasal daripada siri Ultraman yang sebelum dia lagi. Jadi itu semua berlaku semenjak zaman Ultraman Max, bukannya berlaku semenjak zaman era New Generation. Kita mula nampak dekat zaman era New Generation tu sebab kita ni selalu tengok Ultraman New Generation. Ultraman Max memang ada banyak kaiju baru, tapi dalam masa yang sama mereka tu banyak juga menggunakan kaiju daripada era Showa juga. Contohnya macam Ultraman Max, dia pernah bertarung dengan Red King dekat episod yang kelima dan juga keenam, and then Red King tu muncul sekali lagi. Jadi maksudnya start daripada siri Ultraman Max lagi lah diorang tu dah mula menghasilkan dan menggunakan banyak kaiju daripada era Showa. Dan keputusan Subaraya untuk menghasilkan banyak lagi kaiju baru dan mengorbankan change form tu bukanlah perkara yang mudah untuk diorang tu laksanakan ya. Sebabnya nak menghasilkan dan juga membuat keputusan itu bukanlah satu benda yang senang ya. Sebabnya mereka tu merupakan usahawan dan usahawan ni perlu sentiasa mencari cara untuk mereka ni menjual produk mereka, iaitu franchise Ultraman ni lah. Tapi dalam masa yang sama mereka ni nak juga cuba puaskan hati peminat diorang, tapi itu memang merupakan perkara yang tak mudah lah ya. Bila Subaraya ni hasilkan banyak kaiju baru dan beralih ke ARMOR, ramai peminat macam tak apa nak suka juga. Dan ada juga yang mengkritik dan mengatakan kalau Subaraya semakin malas dan sebagainya. And then bila diorang ni banyak menggunakan change form dan tak lagi menghasilkan kaiju yang baru pun diorang komplain juga. Diorang kata Subaraya makin malas dalam membuat kaiju dan sebagainya, selalu menghadirkan kaiju yang sama, sampaikan orang boleh predik dah raksasa apa yang akan muncul dekat dalam next series tu. Jadi memang tak mudah untuk memuaskan hati semua orang. Dan dalam masa yang sama juga mereka tu perlu maintain diorang punya business tu. Jadi memang ada certain keputusan yang diorang perlu ambil untuk diorang tu terus kekal berada di alam media sosial dan juga masih lagi diingati di dalam ingatan peminat diorang lah. Dengan cara macam mana? Dengan cuba untuk menghasilkan konsep yang lain daripada yang lain. Tapi Zat Senang cakap nak memenuhi hati semua orang tu tak senang lah. Macam Khairul Aming jugalah. Macam Khairul Aming, dia nak berjaya pun bukannya perkara yang mudah untuk dia memuaskan hati orang tu, memang bukannya perkara yang mudah untuk dia buat. Kadang-kadang memang ada benda yang dia terpaksa tolak dan ada benda yang dia terpaksa fikirkan jugalah. Jadi memang tak senang lah nak memenuhi hasrat daripada semua orang tu. Kalau korang tanya Izzat secara peribadi kan, apa pendapat Izzat tentang keputusan yang Subaraya buat ni? Sebenarnya Izzat tak kisah tau Subaraya nak menghasilkan banyak kaiju baru dan menggunakan armor dan sebagainya. Sebab pada Izzat penggunaan armor tu pada Izzat cukup menarik dan banyaknya kaiju yang baru pun membuatkan Izzat rasa gembira juga. Tapi kalau tak ada kaiju baru pun Izzat tak kisah. Sebabnya asalkan siri Ultraman tu sentiasa menarik, walaupun menghadirkan kaiju yang lama, Izzat rasa macam okey lah, Izzat boleh terima je. Even kalau macam dulu pun diorang banyak menggunakan change form dan kurang menghasilkan kaiju yang baru pun Izzat okey je, Izzat tak ada masalah. Tapi timbul satu lagi persoalan di fikiran kita. Kenapa diorang ni memilih untuk menggunakan armor?
Okey, sebenarnya benda tu tertakluk pada segi design jugalah, daripada segi bajet dan sebagainya. Sebabnya kebanyakan siri Ultraman yang menggunakan change form ni kebanyakannya mempunyai lebih kurang dalam 4 ataupun 5 lah form dekat dalam siri tu saja. Yang mana 3 yang pertama tu biasanya memiliki atribut yang biasalah. Ada form yang memang khusus untuk kecepatan, ada form yang khusus untuk kekuatan fizikal dan ada satu lagi form yang Izzat rasa macam balance antara semua form tu tadi. Dan yang keempat biasanya adalah ultimate form ataupun form yang paling kuat. Dan kalau macam kita perhatikan, setiap design daripada form tu berbeza-beza untuk melambangkan dia punya penggunaan dan sebagainya. Sebagai contoh, dekat dalam Ultraman Era Reiwa saja kita ada Ultraman Z Beta Smash, Ultraman Trigger Power Type dan juga Ultraman Decker Strong Type. Yang mana warna mereka tu lebih dominan dengan warna merah dan tubuh mereka tu lebih kekar dan berotot kalau nak dibandingkan dengan form yang lain, untuk menunjukkan kalau function daripada form tu adalah untuk kekuatan fizikal semata-mata. Dan design diorang pun berbeza-beza, bukannya sama ya. Dan lepas tu kita ada pula Alpha Ash, and then kita ada Miracle Type, and then kita ada Sky Type, and then kita ada juga Gamma Future. Yang mana Gamma Future, Miracle Type dan juga Sky Type tu menggunakan kecepatan ya. Even Alpha Ash pun pada Z dia lebih mengandalkan kecepatan juga, sebab Ultraman Z memang selalu menggunakan Alpha Ash sebagai salah satu dia punya form yang dia selalu gunalah, sebabnya form tu lebih sesuai untuk dia gunakan. Sementara Sky Type, Gamma Future dan juga Miracle Type tu lebih ke arah penggunaan kecepatan dan sebagainya lah. Jadi memang bukannya perkara yang mudah untuk menghasilkan setiap design daripada kostum tu, dan setiap kostum tu semestinya memerlukan suit actor yang berbeza-beza ya. So macam kita tengok dekat dalam siri Ultraman 3 ataupun Ultraman Gaia, seorang suit actor tu biasanya akan pegang satu form sahaja, sementara form yang lain tu akan dipegang oleh orang yang berbeza-beza ya. Contoh macam Koji Nakamura waktu Ultraman Era Heisei, dia merupakan suit actor bagi Ultraman 3 Power Type, Ultraman Dyna Strong Type dan juga Ultraman Gaia Supreme Version. Selain daripada kekangan bajet untuk menghasilkan suit dan juga kekangan bajet untuk hire suit actor yang lain, Izzat rasa reason kenapa Subaraya ni banyak menggunakan armor tu adalah kerana armor tu lebih simple jugalah kalau nak dibandingkan dengan design daripada change form tu. Sebabnya kalau macam kita perhatikan daripada siri Ultraman Blazer, Art dan juga Omega, bila mereka ni menggunakan armor, mereka tu macam tidak melakukan banyak design sangat lah. Ya memang betul mereka tu masih perlu menghasilkan kostum yang baru, tapi dia tidak secomplicated macam mana untuk menghasilkan change form tu lah. So, seperti Zat katakan semua ni, setiap form tu perlu menunjukkan dia punya attribute ataupun dia punya ability untuk kenapa form itu digunakan. Sementara kalau macam armor ni dia lebih simple sikit lah. Sebab dia orang punya base Ultraman tu masih dikekalkan, cumanya ditambahkan dengan armor saja. Dan design armor tu pun tak semestinya perlu complicated. Contoh macam kita tengok Ultraman Omega kan. Design daripada armor dia bukannya complicated sangat kalau nak dibandingkan dengan Ultraman Art dan juga Ultraman Blazer pun tak complicated. Design mereka bertiga senang cakap tak complicated lah. Contoh macam Ultraman Omega Rekiness Armor kan. Dia punya armor tu bukannya meliputi satu badan. Kadang-kadang dekat bahagian lengan, dekat bahagian bahu, baru ada armor. Begitu jugalah dengan Trigeron Armor ya. Macam Trigeron Armor tu kita nampak dekat tangan kanan dia tu hanya diliputi oleh armor, dan juga dekat bahagian betis hinggalah ke jari kaki dia tu diliputi oleh armor juga. Sementara badan dia yang lain tu, design dia tu macam tak berubah sangat lah. Dan Ultraman Omega uniknya dia punya selaga dia pun berubah. Ataupun macam Ultraman Blazer pun tak complicated juga daripada segi design dia ya. Sebab macam Ultraman Blazer punya Federal Armor tu hanya meliputi bahagian tangan kanan dia sahaja. Kalau macam Ultraman Art pun pada Z tak terlalu complicated. Cumanya dia orang tu masih perlu menghasilkan suit yang baru tu apabila dia orang tu menggunakan suit yang lain lah. Contohnya macam ultimate form daripada Ultraman Art dan juga Ultraman Omega tu, mereka tu memang perlu menghasilkan suit yang baru lah. Even daripada skala CGI dia pun tak terlalu besar kalau nak dibandingkan dengan skala CGI bila menggunakan change form dan sebagainya. Sebab bila menggunakan armor tu, dia tu macam boleh jimat sikit lah sebab base Ultraman tu dah ada. Cuma sekarang ni nak tambah dia orang punya armor je lah. Dan armor
dia pun tak meliputi seluruh badan kecuali ultimate form sahaja. Jadi dia boleh menjimatkan bajet dari segi penghasilan kostum dan juga daripada segi designer, dan Masayuki Goto tu sendiri pun tak perlu serabut kepala untuk dia memikirkan design berbeza-beza bagi setiap form itu sendiri. Jadi itulah dia, dan kalau macam Subaraya sendiri nak menghasilkan form change yang lebih simple, contoh macam di zaman Ultraman 3 dulu kan, Ultraman 3 tu dia punya color yang ditukar tu hanya pada color multi type itu saja. Yang mana warna untuk power type tu lebih dominan dengan warna merah, sementara sky type tu lebih dominan dengan warna ungu. Sementara daripada segi design tak ada banyak beza lah, cuma hanya pertukaran daripada segi warna dia sahaja. Tapi benda tu pun tak boleh juga nak buat sebab bermula daripada siri Ultraman Dyna sehinggalah ke siri Ultraman Deca, kita ni dah sering dihadirkan dengan design yang jauh berbeza daripada Ultraman 3. Kalau macam Ultraman 3 tu memang simple setiap change form dia. Tapi start daripada Ultraman Dyna, setiap design bagi setiap form tu dah berbeza-beza. Jadi kalau sebenarnya nak buat simple tu macam tak kena lah pada kita ni sebagai orang yang dah lama menonton Ultraman ni, terutama sekali daripada zaman Ultraman Dyna sehinggalah ke zaman Ultraman Deca. Sebab kita ni mesti mengharapkan design dia tu jauh lebih elegan lagi lah kalau nak dibandingkan dengan Ultraman 3. Ultraman 3 tu masih lagi dalam proses prototype ataupun dalam proses cubaan lah. Masih belum dipastikan nak buat macam mana pun untuk design ke depannya. Macam Ultraman 3 tu macam boleh diibaratkan macam eksperimen jugalah. Kalau berjaya, teruskan. Kalau gagal, jangan teruskan. Lebih kurang macam tu lah fikiran Subaraya waktu tu ya. Jadi itulah dia sebab kenapa Subaraya ni membuat konsep armor dan tidak lagi menggunakan change form. Semua tu kerana mereka ni nak menghasilkan banyak kaiju yang baru. Jadi sebab itulah Izzat nak cakap dengan korang, Izzat harap korang semua tak terkejut lah kalau nanti Ultraman Tio akan menggunakan konsep armor juga. Sebenarnya dengan konsep armor tu lah kita dapat banyak kaiju yang baru. Cumanya Izzat harap kaiju yang diorang hasilkan tu tidak dibazirkan macam tu je lah. Pastikan kaiju yang dihasilkan tu mempunyai cerita yang menarik, dan kalau diorang punya fight pun biarlah fight diorang tu lama sikit lah supaya kita nampak lagi ability daripada kajian yang diorang hasilkan tu. Senang cakap, semua ni bukanlah satu keputusan yang mudah untuk Subaraya ambil ya. Diorang semestinya dah fikir lebih daripada 5 ataupun 6 kali sebelum diorang mengambil keputusan yang dah ada ni. Sebenarnya nak memenuhi standard semua orang tu memang bukannya perkara yang senang. Bila buat change form, orang persoalkan kenapa tak banyak kaiju baru. Bila beralih ke armor change, orang persoalkan juga kenapa guna armor, kenapa tak guna change form. Jadi bukan perkara yang mudah untuk memenuhi hasrat daripada semua orang. Sebab mereka tu masih lagi memiliki perniagaan yang perlu diteruskan supaya mereka tu tak perlu hiatus, dan untuk meneruskan jugalah kelangsungan hidup daripada franchise Ultraman ini juga. Jadi saya harap semua peminat boleh terimalah misalnya Ultraman Tio tu nanti akan menggunakan konsep armor. Pada Izzat okey je kalau nak menggunakan konsep armor asalkan cerita yang dihadirkan tu bagus dan penggunaan armor dia pun dibuat dengan cara yang betul, bukannya macam memang nampak sangat nak jual mainan. Tapi memang perlu ada momen yang buatkan kita rasa memang Ultraman tu memang perlu menggunakan armor. Dan setiap raksasa tu Izzat harap boleh muncul lebih daripada sekali lah. Macam Ultraman Omega, ada beberapa kaiju dia tu yang muncul lebih daripada sekali. Contoh macam Grime tu muncul lebih kurang dalam 2 kali. Iaitu dekat episod yang pertama, and then dia muncul sekali lagi dekat episod yang kedua. Iaitu dekat dalam episod yang ke-11 ya. Sebab episod yang ke-11 tu dia muncul tapi sayangnya dia tu telah pun dimakan oleh Grime. Benda yang sama juga jadi pada Dogrido yang muncul dekat dalam episod yang kedua juga. And then dia kembali muncul semula di episod yang ke-12 hanya saja untuk dimakan oleh LD Gimera. And then dia muncul sekali lagi dekat episod yang ke-22 untuk dihabiskan oleh Ultraman Omega Reckless Armor. Jadi saya harap kaiju yang diorang hasilkan tu boleh digunakan lebih daripada sekali lah. Supaya kita rasa macam kaiju yang dibuat tu tidak dibazirkan sebegitu rupa sahaja. Jadi rasa tu sajalah kot video kita hari ini membahas tentang kenapa Subaraya memilih untuk menggunakan armor dan tidak lagi menggunakan change form. Semua tu mereka lakukan untuk mereka ni menghasilkan banyak kaiju baru. Kalau korang dah tengok video Izzat ni daripada mula sampai habis, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di next pembahasan Ultraman dan juga Tokusatsu yang lainnya. Assalamualaikum dan bye.